Kali ni Kak Jimmy nak share dengan korang ada satu pot hidden gem dekat Melaka ni. Tak ramai lagi yang tahu. Tempat ni memang rare, ada mini zoo tersembunyi tapi vibe dia rasa macam dekat Cameron Highland. Dia tenang-tenang je siap berbumbung. Anak kecil pun selesa nak bermain dengan haiwan nanti. Untuk kanak-kanak bawah 2 tahun masuk percuma je tahu. Harga tiket pun murah je, bermula RM5. Kalau korang nak bagi haiwan makan pun boleh tahu, cuma tambah bayaran sikit. Bayaran untuk makanan ni pun tak mahal tahu. Tapi memang berbaloi sebab anak-anak korang akan suka sangat. Sini ada kambing yang bakar jenis comel tu. Lepas tu ada rakun ni, korang tengok dia gebu-gebu. Dapat juga pengalaman bagi rakun ni makan. Anak-anak korang mesti suka tahu dapat main dengan Arnab yang comel-comel ni. Kalau korang tahu, nama tempat ni adalah Iman Rabbit Farm dekat Tambak Paya Melaka je. Cuti sekolah ni kan dah nak dekat, apa kata korang bawa anak-anak datang dekat sini. Kebaikan dia dapatlah bagi dorongan pengalaman berinteraksi dengan haiwan secara dekat. So anak-anak mesti akan seronok. Bila anak korang happy, mak ayah pun boleh chill-chill je sambil bergambar lawa-lawa. Kalau korang yang nak bawa anak-anak explore benda baru kan, Kak Jimmy recommend sangat untuk korang datang je dekat sini. Kalau datang bercuti dekat Melaka tu, serbu je dekat Iman Rabbit Farm ni, okay? Bye. Assalamualaikum.